Okey, 45 pekerja asing telah pun ditahan di Bukit Bintang. Baru-baru ini Jim Kuala Lumpur telah pun membuat satu operasi terhadap 8 premis makanan Arab yang popular di Bukit Bintang. Daripada 8 premis yang diserbu ni, seramai 45 orang ditahan atas pelbagai kesalahan immigration. Okey, dan daripada 45 ni ada yang 5 orang wanita dan balance-nya adalah lelaki lah. So antara warga negara yang terlibat dalam operasi ini yang ditahan adalah Yemen seramai 14 orang, Bangladesh 10 orang, Syria 7 orang, Pakistan 4 orang, Mesir 4 orang, Indonesia 3 orang, Myanmar 1 orang, Afghanistan 1 orang dan 1 orang Philippines. Okey, kesemua mereka ni telah pun ditahan kerana melakukan kesalahan immigration dan dihantar ke Depot Bukit Jalil untuk disuasiasat lah. So mereka ni ada kesalahan tinggal lebih masa, salah guna PAS dan gagal mengumumkan dokumen, dan dalam operasi ada yang cuba melarikan diri dan menyorok di sana sini.